sebenarnya AI ni kan walaupun ada banyak keburukan, tapi kita pun nampak dari sudut bisnes kadang-kadang orang guna juga untuk kembangkan perniagaan masing-masing. Betul. Tapi ada satu benda yang saya perasan kebelakangan ni. Contohnya kita nak order dekat food delivery punya platform ni. Setengah restoran ni, dia orang tak ambil gambar sebenar tau makanan. Dia buat AI. Contoh nasi ayam rendang di AI kan. Di AI, semua AI. Jadi kita pun macam mana rupa sebenarnya kan. Beli-beli ya Allah lain daripada AI. AI nampak macam besar ayam tu kan. Sampai-sampai Allah seketul kecil ni aje kan. Dan kita pun tahu sebagai peniaga, kita kena jujur dengan customer kita kan. Salah ke Dai kalau kita menggunakan AI untuk contohnya perniagaan kita in that way? Betul. Balik pada rukun jual beli Ustaz. Betul. Mesti ada penjual, pembeli barang yang nak dibeli. Kalau barang itu tak orang kata apa tak nyata, diketahui. Tak nyata, dia ada ketidakpastian di situ. AI lagi tak pastilah Ustaz. Tengok ayam ni Ustaz dalam gambar nampak 3 ketul, masa sampai seketul je Ustaz. Kadang-kadang AI kan bila dia generate tu kan, ayam tu nampak macam 3. Betul Ustaz. Tangan pun ada lebih. Betul. Dia kata accurate kan. Betul. Ayam pun ada juga Ayam pun boleh jadi. Ayam boleh jadi Ustaz. Jadi maknanya dekat situ kita nak berkatlah perniagaan kita. Betul. Kita nak berkatan. Jadi apakah salah kita menggunakan AI, kita generate satu produk, even review pun sekarang Ustaz orang guna AI review. Saya makcik Norma, saya nak bagi tahulah barang yang saya beli tadi alhamdulillah terbaik dia kata. Orang tu pun tak wujud Ustaz. Maknanya yang tukang review tu pun tak nyata Ustaz. Jadi maknanya penipuan-penipuan ni perlu dielakkan. Maknanya kalaulah kita berniaga atas dasar ilmu, tak kiralah kita guna AI aplikasi apa pun, kita buat asasnya berbalik pada rukun jual beli tadi, sempurna semua syarat tak ada masalah, maka it's not a big problem. Maknanya perniagaan tadi tu sah. Tapi janganlah scam kan, janganlah gambar tu lain betul. Dia kalau nak elak benda ni, macam iklan-iklan yang pernah wujud pada makanan-makanan yang fast food kita dulu. Okey. Hidangan adalah berbeza daripada ilustrasi. Dia bagi fine print dekat situ kan. Disclaimer awal-awal. Betul. Dan bila kita buka apps, kita tengok, kita tahu senarai menu dan juga gambar adalah sekadar ilustrasi, tidak menggambarkan makanan yang sebenar. Betul. Kena bagi macam disclaimer macam tu kan. Kita nak elak tadlis tadi. Betul. Kemudian tak nak ada penipuan kan, unsur-unsur yang dilarang oleh syarak. Jadi maknanya kalau hukum sebenar bolehlah. Cuma janganlah sehingga kita orang kata apa melangkaui menipu orang dan sebagainya semata-mata untuk orang beli produk kita. Macam macam yang tadi kata Makcik Normah ke Makcik Normah tak saat ni. Makcik Normah tu di AI kan. Entah mak siapa punya gambar dia ambil. Jadi di AI kan dan dia memberi satu persaksian. Maka itu adalah syahadatul zur, persaksian yang menipu. So menipu atas barangan, benda itu juga dilarang. Maknanya kita memberi satu perakuan yang tidak benar pada sesuatu sehingga menyebabkan manusia tertarik untuk membeli. Sumpah palsu kan. Sumpah palsu. Jadi benda tu persaksian palsu, sumpah yang palsu yang direka, yang dibuat, dibikin begitu. Jadi akhirnya memperdaya manusia. Jadi apa-apa saja yang memperdayakan berasaskan pada penipuan, maka itu tidak dibenarkan dalam agama. Elakkanlah kan. Okey, kalau contohnya AI kan kita boleh guna suara jadikan AI sekarang kan. Kalau macam bacaan Quran AI, okey ke macam tu Ustaz? Selagi mana bacaan Al-Quran tu diperakui oleh ulama-ulama qari, muqri yang tekun dalam hafazan Quran mereka, selagi mana dia tidak melanggar dan tidak merubah struktur ayat dan seumpamanya, maka setakat itu dibolehkanlah. Tetapi setakat ni kita belum pernah ada lagi yang kami jumpa ataupun kami come across Qari AI tak ada lagi lah. Imam AI ke belum ada lagi, sebab ada pengacara AI tu nampak gaya macam kena buat side job lah tu. Tapi bila ditanya kepada AI sendiri, ada beberapa perkara yang AI tak boleh nak ganti. Contoh imam kalau kita letak imam AI, imam yang ada kita panggil tu teknologi boleh keluarkan orang kalau hologram. Dia tetap tidak menyempurnakan rukun menjadi seorang imam. Betul. Dan dia tetap tidak mempunyai, dan AI kata perkara-perkara yang bersifat nature, perasaan,
intuition, itu semua AI tak ada. Jadi tak boleh menggantikan semua Human touch tu tak ada. Human kan? touch tu tak ada. Jadi job mungkin Ya Allah, tolonglah Betul, kalau Ustaz. tiba-tiba job ada lagi Ada lah. lagi, insyaAllah, Ada job ada lagi. lagi. empati semua Naluri tu ni tak Naluri kemanusiaan tak dia ada. tak ada. Kan nak berlakon tadi tu susah. Tak ada. Susah. Janganlah AI ambil alih. Takut tanyalah ustaz ni terjadi tanyalah AI. Janganlah macam tu ya. Kami suka tengok Dai Anas kat TV. Takut nanti mana Dai tak bersiaran ke? Kira tak tahu ke sekarang AI dah ambil alih dah. Allahu akbar. Maknanya sebagai Auzubillah. manusia Ustaz kan dan juga Keno, Ya. mungkin tambah sikit, kita kena belajar sesuaikan diri kita dengan keadaan. Dengan keadaan. Maknanya dari semasa ke semasa perubahan tu pasti akan berlaku. Maknanya mungkin dari 10 tahun akan datang, mungkin 2035 akan datang, 2036, mungkin kita akan melihat satu perubahan fasa teknologi AI yang bersih baru, lebih moden, lebih pantas, lebih laju, mungkin dah ada kita terbang, wallahualam. Tak tahu lah. Patutnya 2020 kan? Wallah katanya lah, katanya. Itulah. Kita nampak juga terbang dari jambatan. Nampak Itu juga. ada. Allah dah sebut wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja Betul. wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib ila akhir ayat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya dan Betul. bagi rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Even AI kita nampak hari ini dia mendominasi pekerjaan Ya. dalam sektor yang tertentu, tapi bumi Allah tu luas. Kita kena yakin satu Betul. je. Selagi kita tawakal kepada Allah, takwa kepada Allah, pasti ada rezeki kita insya-Allah. Pengacara jangan risau. Lega. Tadi saya pun nak menangis. Tadi saya nak call semua klien-klien saya. Cancel saya tak? Tak cancel kan? Sekarang saya rasa kita percaya pada Allah. Insya-Allah. Betul. Kan rezeki tu Allah dah tulis ya setiap rezeki untuk kita kan. Okey, untuk kita menutup episod AI ni pula kan. Mungkin terutama anak-anak muda kat luar sana. Jadi saya memang siang malam AI. Saya sampai pernah nampak ada anak muda ni dia tak guna WhatsApp banyak. Dia bercakap dengan ChatGPT. Dia bercakap. Dia bermam. Because dia akan jawab macam human being tau. Jadi you betul. feel macam Jadi kawan dia lah. Jadi kawan tau, which is very worrying. Sebab human connection tu dah berkurang dah sekarang. betul. So mungkin dai dan juga ustaz boleh bagi pesanan sikit kepada mereka supaya mereka tahu had menggunakan AI tu. Pertamanya Keanu dan juga Dai, dia adalah satu mekanisme. AI adalah mesin. AI adalah buatan manusia. AI bukan ibu bapa anda. Yang mana kalau hilang ibu bapa anda tidak boleh lagi mempunyai doa yang pemakbul, doa yang tidak ada hijab di antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibu bapa. Tak ada. Anda tidak ada lagi nasihat seorang ayah. Anda tidak ada lagi dengar mungkin bebelan dan juga marahnya seorang ibu yang penuh kasih sayang. Dengan AI anda tidak boleh menggantikan adik-beradik walaupun mungkin dia nampak memahami anda, tapi sebenarnya kefahaman itu adalah palsu. Ia bersandarkan kepada maya. Dia bukan sesuatu yang boleh dipegang, bukan sesuatu yang boleh bersifat tangible dan bukan sesuatu yang bersifat real. Dan yang ketiga, kalau anda meninggal dunia, AI itu tidak akan menghantar anda ke kubur. Deep. Terbakar, Masya Allah. Tadi Ustaz ada sebut tak boleh menggantikan mak ayah kita semua kan. Jadi sebenarnya AI ni dia sebagai macam add-on dalam hidup kita. Bukan replacement kepada apa yang kita dah ada. Dia tak boleh menggantikan 100% kan. Love ayat last tadi tu. Love sangat-sangat. Terima kasih Ustaz. Dai pula bagi sikit pesanan. Muslimin dan muslimat mungkin yang menonton, adik-adik kita, remaja, Gen Z dan sebagainya. Kita kena ingat satu perkara saja. Walau semaju apapun teknologi dalam kehidupan kita, falsafahnya mudah, teknologi untuk diurus bukan untuk dihapus. Biarlah kita yang mengawalnya, jangan biarkan dia yang mengawal kita. Apapun yang kita lakukan, jangan kita terlalu bergantung harap dengan teknologi. Tetapi biarlah dengan keberadaan ataupun kewujudan teknologi ini dia membantu memudahkan urusan kehidupan kita. Jadi apapun, gunalah ataupun manfaatkanlah teknologi ini ke arah kebaikan. Dan Allah Maha mengetahui akan apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Wallahualam. Wallahualam. Terima kasih banyak-banyak dai dan ustaz. Yang penting nak platform AI yang tidak disekat dekat Malaysia, Nur AI. Segala orang kata dalam Nur AI ni kan ada pandangan-pandangan yang berbeza, semua kita boleh dapatkan daripada Nur AI kan. Ada kemusykilan apa-apa ke, jangan risau. Tapi kalau rasa macam saya nak jumpa dengan orang secara fizikal, tak ada masalah. Boleh DM je Dai Anas atau boleh pergi ke PPZ, carilah Ustaz Husni. Majlis ilmu pun jangan lupa hadiri Ustaz. Jangan lupa hadiri. Itu penting. Itu penting kan? Sebanyak mana pun kita boleh belajar daripada AI ni, at the end of the day asasnya tu. Asas sangat penting, foundation tu kan. Terima kasih sekali lagi kepada Dai Anas, Ustaz Husni,
Tak tahulah boleh ajak ke tak untuk next episode ni kan, sebab saya pun tak tahu saya diundang lagi ke tidak. Setakat ni kontrak 3 episod aja. Kita doakan yang terbaik, okey? Jumpa lagi semua, saya Ken Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.